Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella San-San Masak ya. Sekarang itu satu khabar ya. Hari ni saya tukar suasana. Mai tengok suasana Jupata masa sekarang alhamdulillah ada lah orang tempat kita tu ramai lah. Mari panggil mari jalan mari pelancong gitulah. Alhamdulillah dah jumpa dengan saya apabila peluang sikit banyak nak rekah pendek-pendek sikit di segi pemberita duk tubik masa sekarang. Kalau kita tu dah tahu tengah masa. Iaitu sikit banyak masa sekarang. Kalau masa kita duk tengok masa sekarang di segi tempat tag kita ke di segi berita kerja pun masa sekarang tu orang panggil senyap lah. Berita kerja senyap di segi orang panggil kalau kita duk tunggu duit dicerita ke bak cara masa sekarang tu senyap. Jadi senyap sikit lah. Tak ada maklumat baru-baru tu tak ada lah. Tu noyak masa sekarang tu. Lepas tu saya nak rekah sikit banyak lah. Kalau masa tengok suasana tempat tag kita tu banyak lah orang panggil berlaku kemalaya dalam jalan raya. Jalan raya masa sekarang kalau masa kita tengok tempat tag kita tu ada semua. Supaya hari ni hujan turun lebat kat ni. Hujan turun lebat tu ada berlaku ju Kota Baru kat ni tu. Habis. Jadi ada berlaku tu jadi orang panggil punah lah kereta-kereta kat ni tu. Orang tu tak tahulah lagu mana tu. Boleh jadi tak ada teruk. Tapi nak yak tu berlaku semua Kemalangi jalan raya. Beb habis pasir kok ni itu molek lah. Habis pasir kok ni. Tu adik tu. Tu masa sekarang. Lepas tu nak yak tu di segi keluar negara. Di segi keluar negara kalau masa kita dah tengok dalam platform Cahaya Hitam. Tok kata ni. Platform Cahaya Hitam tu boleh kita nak tengok video tu. Video kalau masa melalui orang panggil Facebook atau Cak Merah YouTube kata ni tu tak apa nak itu manalah sebab dia kerak dia orang panggil dia tutup lah kalau asal benar hak Yahudi hak kesak ni tu. Kalau masa kita nak tengok hak cerak ke mana tu kalau dalam Toto tu tak ada apa dalam TikTok kesak ni tu sebab hak dalam TikTok tu ya hak Cina. Hak TikTok tu banyak ke boleh lah. Dia mau sebar apa kalau masa kita nak tengok tu kita tengok dalam TikTok lah kesak ni tu banyak. Iaitu masa sekarang kalau masa kita tengok tu Pok Yahudi ke sana itu kuat pok dia tu apabila dia duk zalim pok falas dia duk zalim pok falas sangat banyak sangat lama mai dia duk zalim sangat kuat zalim kok tu kok ni zalim belaka dia di segi Yahudi ke sana apabila duk zalim Tuhan tak taruh apabila orang zalim ni Tuhan buat orang dengan orang panggil ada setengah tubik pemberita tu dia kecek kalimu orang panggil buat orang panggil api nakal pergi bakar kok dia tu. Tu nak yak masa sekarang dalam pemberita tu. Tapi nak yak tu dia tu panggil api bukit sangat kuat lah. Bakar kat ni dia kat ni tu. Before dia duduk dalam kedai dalam tempat teh kat ni tu jadi dia kena pindah tempat duduk kat ni tu. Nak yak tu Yahudi kat ni kena pindah tempat duduk kat ni tu. Berapa ribu orang tak silap tu 3-4 ribu keluarga apa kalau rasa tak silap. Kena pindah tempat duduk kat sana tu. Sebab kena lari kepada api bakar kat sana tu. Dia tu hewan tu orang sama style. Anak yak atau dia duk zalim for orang Islam tu sangat lama, sangat kuat, sangat teruk. Apabila Tuhan nak tolong sama style. Tu nak yak tahu kita doa tu Tuhan tolong sama style. Nak yak tak api bakar tempat dia kat ni tu. Tak ambuh. Panggil pok dia tu duk minta tolong cekak. Dalam negara dia tu sama telah dah. Lepas tu keluar negara. Pok duk sokang-sokang dia kat ni tu. Pakak duk minta tolong lah. Untuk apa? Untuk nak mari mapuh api kat ni tu. Untuk nak wih api bakar kat ni tu. Habis. Tu masa sekarang tu minta tolong sangat kuat lah pok dia kat ni tu. Dia tahu api kat ni kau kuat, kau banyak kalau masa kita tengok dalam media kat ni tu. Kau kuat, kau luah, kau gitu kata kat ni tu api. Lepas tu sama pula dengan bukan api saja dia kau.
Lepas tu orang panggil hayuk fun. Iaitu mari dengar kebok, mari dengar ada belaka. Nak ya kalau tu buat lagi sama style. Ano ya tu pok dia kata ni sangat kuat. Pok dia kata ni duk susah payah lah pok dia kata ni tu. Duk buat zalim orang sangat. Masa sekarang pok dia tu nyanyo lah kalau masa kita tengok pok dia kata ni tu nyanyo. Padalah dengan dia buat orang lain kalau masa bukan agama sama dengan dia kata ni tu pok dia lain tu jadi binatang. Sebab itulah dia buat kuat, dia buat teruk kata ni tu. Sebab dia buat teruk kata ni lah Tuhan turun selalu dah bala pok dia kata ni tu. Susah payah. Pok dia kata ni tu susah kata. Nak kata masa sekarang tu pok dia tu susah. Dari segi api, dari segi orang panggil kebok-kebok. Tu. Dia kata hayuk full. Banyak pok dia kata ni tu. Pok dia kata ni tu dah susah payah. Tu kan duk minta tolong orang kata. Pok dia kata ni lah. Pok sakangnya dia tu lah. Duk pergi tolong tu. Nak kata masa sekarang. Tetapi banyak kita tu tahu belakang dah sebab social media kat saat ni tu siapa dalam tangan kita semua. Duk ju kita nak pilih tengok. Nak kata masa sekarang media ni boleh itu belakang, boleh suluh belakang seluruh dunia. Suluh-suluh duk ju kita lah nak pilih mik hok mana tengok. Nak kata masa sekarang tu pok dia tu kena panggil Tuhan tolonglah pok kita tu. Pok dia tu tahu rasa kata. Tetapi kita tahulah pok dia tu tak tahu rasa. Pok dia tu duk pehat sama cak situlah. Kalau rasa orang Islam kita tu memanglah tahu kata. Pok dia tu Tuhan tolong. Tu Tuhan tolong pok falah tu tak ni. Wagi api, wagi kebok, wagi gopo ke sana tu. Pok dia tu susah payah kata. Tu nak kata masa sekarang. Alhamdulillah. Boleh jadi pun kita pakai doa. Boleh jadi Tuhan tolong dengan cepat banget. Sebab pun kita doa. Tu Alhamdulillah. Lepas tu pergi terus kepada orang panggil Yaman. Yaman Julak Merah tu. Kalau masa kita tengok masa sekarang tu. Kapal orang panggil bantuk. Hok muat kapal musuh ke tak ni tu. Kena serai dengan Yaman ke tak ni tu. Hancur. Hancur tara mana tu wallahualam. Tetapi di segi pemberita tu orang panggil bot rai ya. Bot rai kalimuh bot rai kat sana tu nak yak ta hancur lah kapal laut kat sana tu. Tapi tara mana tu wallahualam. Sebab berita kat sana dia tubik gambar pap ni. Gambar tak ada bergerak. Sebab itulah kita nak tahu tak tahu hok cerak lagu mana. Tu nak yak ta masa sekarang. Lepas tu nama dia tu orang panggil nama saya tak ingat nama weh. Duk tengok dalam ni pun saya tak ada tulis nama kapal laut besar kat sana tu. Tak apalah nama apa-apa nak yak tahu dia kat sana tu rusak pok Mekah tu. Tu nak yak tahu dia kat sana. Lepas tu mari tu kepada berita keluar negara juga sebelah lagi iaitu ada Pok Mekah juga. Pok Mekah kat sana tu orang panggil Cam Nati Adit. Adit orang panggil dalam kerajaan Mekah kat sana. Duk dalam kerajaan USA kat sana tu. Adit. Orang panggil dia tu bek chair. Dia tu bek oyak. Bagi mai kau. Jangan buat ya. Deki. Tak boleh main beg tu dek. Tak baik dia main train nyanyi kok be. Pakak main bet tu tak apa. Pakak main molek tu. Maaf sikit dah kak. Tambah sambung pula. Iaitu ada Cam Nati hok Mekah kat sana itu dia chair, dia tu be oyak kata di segi hok Mekah. Iaitu Mekah masa sekarang tu kalau masa kita ada tengok hok dia tu buat tantap mana iaitu seluruh dunia. Seluruh dunia ni ada tantap hok dia. Hok Mekah kat sana. Tantap hok dia tu semua tu ada 170. Seluruh dunia. Orang panggil tantap dia tu duduk bawah tanah. Tantap Taidin. Tu di segi
canati hok dia tubik che tubik oyak. Dulu dia jadi canati, masa sekarang tu dia kasihan. Tak ada jadi canati, tak ada jadi orang hok kerajaan USA dah masa sekarang dia tubik oyak. Silap muluk korang tak lah tubik oyak jadi duk berita kuat berita viral masa sekarang. Kata masa learning tu tantap hok mereka tu seluruh dunia tu ada hok dia. Ada semua seluruh dunia tu ada 170 tempat bawah bombing iaitu Taidin ke saat ni dia. Taidin ke saat ni dia. Nak ya tu di segi tu nak ya tu di segi mereka ke saat ni tu. Nak ya tu kok dia tu ada pen, ada popo tu banyak lagi lah kok kita tak tahu. Tu nak ya tu kok kita tak tahu di segi pen hok mereka ke saat ni tu banyak lagi. Banyak lagi. Panggil taplap. Taidin tu taplap ada 170 tempat. Di segi fok dia duk tubik juga. Fok dia tubik bukan baru fok dia sendiri masa sekarang. Tu kita tengok di segi komputer duk tubik tu. Tubik lagu tu lah. Benar tak benar wallah alam. Tu nak ya tak masa lala ni. Tu dia. Tu keluar negara sikit banyak. Lepas tu sama pula kalau habis budak ni. Lepas tu mai sama tempat tag kita sikit. Masa sekarang nak ya tak duk tubik pemberita kena duk lari semua di segi ni iaitu pada banci buka banci tanakan with demo. Bukan buka kepada kita sendiri. Iaitu pok mi cacip, pok penipu. Dia tukar paumai. Paumai. Masa dulu, masa telah lepas, dia panggil ikutlah umur pekak mana tu dia tipu. Masa sekarang dia tipu umur muda. Iaitu budak-budak ke sana tu. Budak hak boleh ke apa? Hak boleh buka tanakan. Umur tahun mana? Terakhir kita tengok masa sekarang umur tahun mana hak boleh buka panci tanakan. Lepas tu dia buka rebop online. Rebop online tak ada kena pergi bank sendiri, dia buka melalui internet. Boleh bukalah. Apabila buka melalui internet kat sana tu, dia buat boleh cara-cara dia. Dia buka banci kat sana tu. Dia tak segi, tak boleh takut. Dia tak boleh main. Tak boleh main. Lepas tu nak ayat atau buka banci mai kat sana tu budak tu kena kadi free sebab buka banci tu kui kepada demo. Nak ayat atau budak sebab apa dia mudah buka banci? Sebab demo tak kalau asal demo tolong buka wi banci kita nak wi duit. Tu budak-budak masa sekarang setuju dengan duit, nak dengan duit. Apabila demo tipu sikit suruh buka nak wi duit sikit banyak tu, dia buka sana. Duk jadi viral lah masa sekarang. Kalau tempat teh kita haraplah orang-orang kampung, orang tua ke dalam keluarga ke pakat jagalah anak cucu kita kalau rasa kita tahu dah kita sapa dululah. Jangan buka banci with them. Sebab tu bahaya. Takut kena panggil kena tanah free lah. Jadi kena masuk go free tu nyanyalah di segi budak tu. Tu sikit banyak rekas sikit banyak pada pertanding rekas-rekas sikit banyak. Nak ya tu masalah ni kita kena jaga banyak lah di segi panggil penipu tu banyak cara lah di segi makan ni ko kena juga kena jaga juga. Masa sekarang makan ni hot plate melalui orang panggil online banyak. Melalui online tu banyak. Kalau rasa jual biasa bet ni kerajaan dia peksa dia potok lepas oyo tak lepas apa tak boleh jual. Masa sekarang kalau hot plate melalui online lah. Kalau rasa melalui online halal tak ada tu hak kita tu tak boleh makan mula dah. Tetapi ada juga hak demo duk makan. Kita jaga just inilah. Kalau rasa hak duk makan, hak tak ada tengok halal, hak duk tengok hak tak ada haduh halal tu, kita kena jagalah di sini. Ni kata makan ni pun pelik-pelik. Semua masa sekarang pelik belaka. Harap kita jaga gimana masalah lah. Tu saya sekadar ni dululah. Anak nak pergi maai pula. Tu hari ni sekadar ni dulu minta izin dulu. Rekah pendek-pendek hari ni kalau rasa ada silap dan salah kat mana, kalau rasa ada setuh
dengar demo kat mana hari ni, saya minta maaf lah. Hari ni sekadar ni dulu, minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.